Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, untuk video kali ni, kisah Nabi Harun AS dan juga Nabi Zulkifli AS Aceh gabungkan jadi satu video sebab kisah Nabi Zulkifli tak banyak sangat. Kisah dia pendek je, jadi kita gabungkan jadi satu. Okey, kisah Nabi Harun AS. Perjalanan Nabi Harun AS sebagai seorang Nabi, perjalanan dia kira sama dengan Nabi Musa AS sebab dia orang kanan kepada Nabi Musa. Cabaran Nabi Harun AS ni bermula di mana bila Nabi Musa AS dia bagi tahu dekat Nabi Harun ni, dia kata dia nak pergi ke Bukit Tur Sina, kira nak bermunajat lah dekat situ. Lepas tu Nabi Musa AS ni dia berpesan dekat Nabi Harun, dia kata jagalah kaum Bani Israel ni, pimpin mereka, jangan bagi mereka hanyut lagi. Waktu Nabi Musa ni pergi ke Bukit Tur Sina ni, jadi Nabi Harun ni pun dia ikutlah pesanan Nabi Musa. Dia cuba sehabis baik untuk memimpin kaum Bani Israel ni. Sampailah satu masa di mana kaum Bani Israel ni, dia pun ni dah start questions. Dia berkata kenapa Nabi Musa ni hilang lama sangat? Adakah Nabi Musa ni macam tinggalkan mereka? Adakah dia pun ni macam takkan selamat dah? Padahal Nabi Harun ni ada, tapi still dia pun ni ada rasa was-was. Nabi Musa AS ni dia pergi selama 30 hari. Kira boleh dikatakan lama lah juga. Sebab tu yang Bani Israel ni, kaum Bani Israel ni, dia pun ni rasa was-was. Sampailah satu masa di mana ada ahli sihir Samiri ni, dia ni kira macam sebelum dia mengikut Nabi Musa, dia ni menyembah berhala. Jadi bila dia tengok situasi tu, dia mengambil kesempatan lah. Dia kata, okey, maknanya kita kena sembah berhala balik. Kenapa kita nak sembah Tuhan yang kita tak pernah nampak dan akan meninggalkan kita? So kita kena buat Tuhan yang boleh stay dengan kita. Jadi si Samiri ni pun dia hasut lah kaum Bani Israel ni. Dia kata kita kena menyembah berhala, kita kena menyembah Tuhan yang tak akan tinggalkan kita. Nabi Musa ni dia tak pergi pun jumpa Tuhan dia. Nabi Musa ni dah tinggalkan kita. Dia duk hasut macam tu. Lepas tu dia pun kata dekat mereka ni, okey, hampa pergi cari emas, semua jenis emas lah, rantai ke, subang ke, apa ke, bagi dekat dia. Okay, bila kaum Bani Israel ni pun dengar lah cakap si Samiri ni, dia pun bagi dekat dia. Lepas tu si Samiri ni, dia ni kira pandai bertukang. Dia cairkan emas-emas ni. Bila dia dah cairkan, lepas tu dia buat satu berhala yang berbentuk lembu. Kira lembu emas yang besar. Disebabkan dia ahli sihir, jadi dia buat lembu ni, dia sihirkan lembu ni seolah-olah macam lembu ni boleh bercakap dan lembu ni boleh berbunyi. Tapi ada pendapat yang kata dia ni kira macam buat bentuk tu, di mana bila angin masuk dalam lembu tu, jadi dia keluarlah bunyi. Macam kalau kita tiup seruling kan, kalau kita tiup keluar bunyi kan. Macam tu jugalah lembu ni. Kira bila angin lalu je, dia bunyi. Membuatkan nampak macam lembu ni macam lembu yang betul, macam berhala yang bercakap. Jadi bila dia dah bina berhala yang emas yang besar ni, mulalah kaum Bani Israel ni dia persembah berhala ni. Nabi Harun bila dia tengok benda tu, dia jadi macam marah lah. Dia kata, apa hampa ni kan? Nabi Musa ni baru tinggalkan 30 hari je, hampa dah macam dah melalut dah macam ni. Nabi Harun pun yakin kalau mereka kata kita kena sembah Tuhan yang betul, Tuhan yang satu. Dan berhala ni bukanlah Tuhan yang satu. Berhala ni bukanlah Tuhan yang sebenar. Lepas tu, depa ni bukan nak dengar cakap Nabi Harun. Depa ni ugut Nabi Harun. Dia berkata, kalau hang nak halang kami daripada sembah Tuhan kami akan bunuh hang. Jadi disebabkan tu, Nabi Harun ni dia tak boleh buat apa-apa. Sebabkan risau keselamatan dia juga. Bila Nabi Musa AS ni balik daripada Bukit Tur Sina ni, Nabi Musa bila dia tengok benda tu, Nabi Musa ni dia marah. Dia marah sangat-sangat dekat kaum Bani Israel ni. Dia kata, apa yang hampa buat ni? Aku pi 30 hari je, tiba-tiba dah jadi lain dah. Padahal kaum Bani Israel ni dia pun tengok mujizat yang Nabi Musa buat, kuasa Tuhan yang Nabi Musa ni bawa, di mana Nabi Musa ni belah laut pun. Nabi Musa belah laut, tapi still hang macam sesat juga. Nabi Musa ni dia sound lagi dekat Bani Israel ni. Dia kata, hampa tahu tak perbuatan yang hampa buat ni adalah perbuatan yang syirik. Hampa menyembah berhala, hampa menyembah Tuhan yang selain daripada Allah. Hampa akan menerima hukuman yang besar. Lepas tu Nabi Musa ni dia tanya Nabi Harun apa yang jadi. Suruh dia ceritalah daripada A sampai Z. Nabi Harun ni pun diceritalah dekat Nabi Musa apa yang jadi. Nabi Musa ni dia terlampau marah sampai dia tarik rambut Nabi Harun ni. Dia ingat macam Nabi Harun ni tak jalankan tanggungjawab dia, padahal Nabi Harun ni menjalankan tanggungjawab dia. Jadi bila dah dengar cerita daripada Nabi Harun ni pun dia kan pada berkata-kata. Dia kata dia dah memimpin mereka ni, tapi mereka ni ugut nak bunuh dia. Jadi sebabkan risaukan keselamatan dia, jadi dia tak boleh nak buat apa-apa. So Nabi Musa ni pun dia arahkan untuk tangkap ahli sihir Samiri ni dan hancurkan berhala
lembu ni. Kisah Nabi Harun ni ada dalam surah Al-Araf ayat 148 sehingga 154. Lepas tu kaum Bani Israel ni pun depa insah balik, depa ikut balik ajaran yang diajar oleh Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS. Jadi Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS ni bersama-sama memimpin kaum Bani Israel ni dengan ajaran yang betul. Walaupun kaum Bani Israel ni dia punya ketegak tu tak boleh bawa bincang, tapi punya tinggilah kesabaran Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS ni memimpin mereka ke jalan yang benar, sangatlah hebat. Nabi Harun AS ni hidup selama 122 tahun. Kira Nabi Harun ni dia wafat sebelum Nabi Musa AS dan dia wafat sebelum kaum Bani Israel ni, dan Nabi Harun ni kira wafat sebelum kaum Bani Israel berpindah ke negeri Palestin. Okey, untuk kisah Nabi Zulkifli AS, kisah dia tak panjang sangat, kisah dia sangat pendek. Nabi Zulkifli AS ni adalah anak kepada Nabi Ayub AS. Nama sebenar dia adalah Bashar, tapi digelarkan Zulkifli disebabkan dia sangat amanah menjalankan tanggungjawab yang diperintahkan oleh raja. Nama Nabi Zulkifli AS dimention dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, iaitu surah Al-Anbiya ayat 85 sehingga 86 dan juga surah Sad ayat 48. Okey, kisah Nabi Zulkifli AS ni bermula di mana ada seorang raja ni. Raja ni memang sangat beriman dan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang raja ni yang sangat adil. Kira pemerintahan dia ni kira pemerintahan yang bagus lah. Tapi yang raja ni dia tak ada waris, dia tak ada anak. Jadi makin lama makin usia dia meningkat, raja ni pun dia mulalah risaukan. Dia nak tahu siapa yang boleh bawa amanah sebagai seorang raja ni dengan baik. Dia nak lantik siapa jadi raja ni. Jadi raja ni pun dia ni kira macam dia tak fikir macam status hang ke apa ke. Dia terus buat announcement dekat rakyat dia. Dia tanya, okey, siapa yang sanggup nak memikul tanggungjawab sebagai seorang raja dengan syarat hang berpuasa pada siang hari dan malam hang beribadat dan hang boleh bersabar dengan persoalan yang akan datang. Bila raja tu announce dekat rakyat dia, seorang pun tak angkat tangan nak jadi raja. Sebab dia pun tahu kata tanggungjawab raja ni sangat besar. Dan bila raja dia kata dibagi syarat yang suruh hang berpuasa dan beribadat pada waktu malam, kira puasa ni puasa setiap hari tau. Jadi orang rasa macam okey, tanggungjawab ni berat, tanggungjawab ni besar. Kita puasa sebulan pun kita dah rasa macam dah penat. Bayangkan hang puasa setiap hari. Jadi bila tak ada siapa yang angkat tangan, kecuali ada seorang lelaki yang angkat tangan nak memikul tanggungjawab tu, iaitu Nabi Zulkifli AS. Sifat Nabi Zulkifli AS ni dia mempunyai sifat yang memang sebagai seorang Nabi lah, yang sangat baik, dan dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang raja yang memang sangat baik, sangat sabar. Lepas tu dia ni boleh mengawal nafsu dia berpuasa and at the same time beribadat pada waktu malam. Kira dia tak pernah tinggalkan tanggungjawab dia. Dia menjalankan tanggungjawab dia ni memang sangat baik. Sampai ke pengikut dia makin lama makin ramai. Bila dia tengok betapa hardworkingnya Nabi Zulkifli AS ni, jadi pengikut dia makin lama makin ramai. Nabi Zulkifli ni dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang raja sampai kan tak tahu waktu siang dan malam. Kira siapa sahaja yang main minta tolong ni, memang semua masalah dia pun mesti akan settle dengan Nabi Zulkifli ni. Nabi Zulkifli ni memang kesabaran dia tinggi lah, sebab dia menghadap masalah-masalah kerajaan, masalah-masalah daripada rakyat, dia dengar dan dia cuba selesaikan dengan baik. Disebabkan tu rakyat dia ni makin lama makin sayang dengan dia, dan rakyat ni pun memang hidup dalam aman makmur. Kerajaan dia ni memang bahagia lah. Dan Nabi Zulkifli AS ni tak pernah kurang ketakwaan dia dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah satu malam di mana waktu Nabi Zulkifli ni tengah tidur, guard kira macam ketuk lah pintu bilik dia. Ketuk pintu bilik dia dan kata ada seorang rakyat ni nak minta tolong, tapi dia nak jumpa malam ni juga. Hang bayangkan, hang pi ke istana, hang nak pergi jumpa raja waktu tengah malam, waktu raja tengah tidur. Kalau kita pun orang main tengah malam pun kita mesti akan marah kan. Hang macam hang tak tahu ke waktu sekarang ni waktu tengah malam. Tapi tak, Nabi Zulkifli ni dia kira kesabaran dia sangat tinggi. Disebabkan dia kata okey, rakyat ni tengah susah, rakyat ni ada masalah, jadi dia kena dengar benda ni walaupun waktu tu tengah malam. Jadi bila dia jumpa rakyat yang bermasalah tu, and then rakyat tu pun dihabak lah. Dia kata dia baru kena rompak dekat satu kawasan ni, habis semua harta benda dia dah kena ambil. Jadi dia ni dah tak ada apa dah. Nabi Zulkifli ni dia boleh dengar masalah tu dengan penuh kesabaran. Tapi
Nabi Zulkifli ni dia macam pelik. Tempat yang dia kata kena rompak ni, tempat tu kira macam tempat yang bukanlah tempat yang menjadi target untuk perompak nak rompak Kira tempat tu macam laluannya selamat je. Tapi dia kata dia ni kena rompak. Jadi macam Nabi Zulkifli dah pelik lah. Lepas tu Nabi Zulkifli ni dia terus tanya, hang siapa? Apa identiti sebenar hang? Dan rakyat tu pun dia bagi tahulah sebenarnya dia ni bukanlah manusia biasa. Dia ni adalah iblis. Dan iblis tu pun dia bagi tahu, dia kata tujuan dia main ni sebab dia nak menguji dan membuktikan kesabaran dan kebaikan Nabi Zulkifli ni. Dan lepas tu kira macam lepas dia bagi tahu tujuan dia tu, dia terus hilang. Dan pada masa yang lain, Nabi Zulkifli ni pun dia ada mendapat satu cubaan juga, di mana ada orang membuat kekejaman dekat negeri dia ni. Ada sekumpulan orang ni kira macam dahaka lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Zulkifli ni dia perintahkan ada pasukan dia dan juga rakyat dia kira macam memerangi lah orang yang buat kekejaman ni. Tapi depa ni tak mau dengar arahan dia, sebab depa kata depa takut depa ni mati waktu depa memerangi orang yang kejam ni. Tapi Nabi Zulkifli ni dia tak marah. Nabi Zulkifli dia still sabar. Lepas tu dia doa kepada Allah. Dia kata macam lindungilah mereka ni, selamatkan mereka ni waktu mereka nak pergi berlawan. Dan Allah kabulkan doa dia, di mana tak ada seorang pun pasukan dia ni yang mati waktu mereka pergi perang. Jadi itulah kisah Nabi Harun AS dan juga Nabi Zulkifli AS. So macam biasa, Aceh minta maaf kalau ada cerita Aceh ni mempunyai kelainan ataupun kekurangan. Aceh hanyalah pencerita sahaja yang nak ceritakan kisah-kisah Nabi.